Kalau anda memandu kereta ini sekarang dan memikir kereta apa seterusnya anda harus tukar, jom Uncle tunjukkan. Okey, kita imbas kereta ni sekejap lah, sekejap. Supaya anda boleh tahu apa yang ada kat dalam kereta ni. Dia punya finishing sini soft, ini kulit, ada gloss black, dan ini pemandangan kokpit anda. Ada electric seat dan anda punya pedal macam ni lah. So, kita tengok dalaman. Meter digital, okey. Tetapi yang ini memang sangat-sangat kecil. Uncle tunjukkan kalau kita buat reverse camera, boleh nampak tak? Dia punya kamera begitu kecil sekali. Walaupun dia ada angle, wide angle 1, 2 dan 3. Dia ada 3 angle kamera, tetapi sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Selain daripada itu, masalah kereta yang biasa ialah dia punya gear lah. Masalah kereta biasa ni, kereta ni biasanya ialah dia punya gear, dia punya auto brake hold yang tidak begitu lancar. Kalau glove box agak besar, boleh masuk tisu, dan dia ada tempat letak spek, sunglass. Kita dah masukkan dashcam yang ini. And then keluasan belakang memang besar. Jom kita tengok di belakang. Kelebihan kereta ini ialah dia punya belakang lah, sebab legroom dia memang luas. Walaupun Uncle duduk di depan tengok dia punya legroom memang luas. Seat agak pendek sedikit, tetapi untuk 3 orang dewasa memang memadai. 3 saiz Uncle pun boleh masuk dengan senang lah. So yang ini belakang hard plastik hard plastik, tapi ada kemasan kayu. Ini soft touch and then di belakang ada 2 USB dan 2 corong aircon. Itu saja dia punya keluasan di belakang. Dan boot dia memang besar. Dia punya tonneau cover, tengok keluasan boot memang besar Ini kotak sampai ke belakang sekali. So 2 kelebihan CR-V. Seat belakang memang sangat luas dan boot belakang memang sangat-sangat besar. Di bawah tayar spare yang full size, okey. So itulah rupa CR-V So anda boleh tukar ke kereta yang macam mana? Jom kita tengok. Ini ialah salah satu kereta SUV yang anda boleh consider lah, pertimbangkan kalau anda nak tukar daripada CR-V yang lama Okey, dari segi saiz nampak macam kecil sedikit daripada CR-V yang lama tu. Tapi dia punya design lebih moden, lebih cantik dan lebih macho lah, lebih sado lah. So dalam warna hitam memang cantik, tapi berabuk ada berabuk sikit. Yang ini pun ada kelebihan all wheel drive. Apakah harga JQ J7? JQ J7 ada 3 spek, 2 wheel drive 138, yang ini all wheel drive 148, dan dia ada lagi satu PHEV 2 wheel drive iaitu 158. So harga-harga dia memang senang je, 138, 148 dan 158. So tengok design kereta yang ini memang sangat cantik, sangat mantap. Memang semua orang dah kenal lah kereta ni. So kita tengok dalaman apa yang berbeza apakah yang dia boleh bagi berbanding Honda CR-V. Kalau tengok dia punya finishing, dia ada satu pertama dia dapat ambient lighting yang warna hijau. So yang lama CR-V yang lama tak ada ambient lighting. So dia punya door handle semua nampak lebih sado, lebih cantik. Kita buka sekejap. Kereta memang panas. Okey, dalaman pun anda dapat ambient lighting di bahagian yang ini. So secara penampilan anda upgrade lah daripada kereta yang lama, tidak berteknologi, kepada kereta yang baru yang berteknologi cantik dan lebih sado lagi. Anda dapat electric seats dan lumbar support. Okey, tapi boleh tahan. Yang ini boleh tahan. Dia punya seat pun nampak lebih modern dan lebih soft sedikit berbanding yang lama. Anda pun dapat tambahan Bose switch. So orang yang belakang tu selalu kena pergi ke buka pintu depan, nak adjust seat. Sekarang tak payah lah. Kalau anda beli all wheel drive iaitu spek yang ini, anda dapat sports pedal dan dia punya start stop button di sini. Anda pun dapat screen digital lah. Anda dapat screen digital, malahan
Okey, Angka cuba zoom dia ada heads up display. Angka nak zoom, nak tunjukkan korang dia punya heads up display. Boleh ke nampak? Yang ini dia tunjuk kereta, dan dia tunjuk dia punya speedometer, dan dia tunjuk dia punya minyak berapa jauh lagi boleh jalan. Berapa jauh lagi boleh sampai. Datang dengan speaker branded, speaker brand Sony. Nampak brand Sony. Okey, kita tutup pintu. Kelebihan tengok dia punya seat, bila kita dah masuk seat, tutup pintu, dia punya seat akan adjust ke depan dan ke belakang supaya lebih senang nak keluar masuk lah. Dia punya yang ini cermin ada double glaze, dua lapisan cermin. So insulasi bunyi di dalam kabin lebih senyap. Okey, Angka zoom out, dah lupa. Okey, so anda dapat tambahan skrin digital. Anda dapat skrin yang maha besar ni. Okey, kelebihan yang ini berbanding CR-V, sebab Uncle datang daripada CR-V apa. Kita boleh tengok dia punya reverse camera 360 dan kamera depan pun ada tau. Yang ini kamera depan. Sekarang kalau kita masuk reverse, Uncle tekan reverse, sabar. Uncle tukar ke reverse. So bila tukar ke reverse, anda dapat kamera belakang. So orang daripada CR-V yang pertama sekali, bonus dia punya ni begitu besar sekali. Begitu besar sekali. So memang satu barang yang untuk orang tua yang bawa CR-V yang lama tu, bila dia reverse tak nampak apa-apa. Yang ini kalau semut melintas pun boleh nampak, jangan main-main. So dia ada 360 juga di sini, anda boleh nampak keliling anda, dan anda boleh pilih kamera mana yang anda nak tengok. Kamera kiri boleh tengok longkang, kamera kanan boleh nampak kereta kat sebelah, kamera belakang, ini kamera belakang, dan ini pemandangan kamera depan. So kalau tak puas hati, boleh tengok kamera 3D, boleh angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 8. Ada 8 view. Dan ini anda boleh nampak di bawah kereta ada apa lah. Ada batu ke, ada harimau ke. So very welcome upgrade. Sebagai upgrade daripada kereta CR-V, kereta ini lebih moden, lebih mantap, dan lebih banyak lagi informasi-informasi yang anda dapat. Seperti Angka tengok Angka pun bukan fasih sangat dengan kereta ni, tak dapat bawa. Nak minta bawa 4 hari baru kenal. Okey, kadang-kadang bila kita test drive 15 minit, 10 minit, kita tak dapat tahu apa-apa So bila kita kalau dapat seperti kita dapat kereta 4 hari, baru kita dapat mendalami kereta apa yang dia boleh bagi. Angka tahu dia ada TPMS Tire Pressure Monitoring System, tapi Angka tak tahu dia punya toggle tak sampai Okey, ini Angka kena buat in-depth review baru boleh. Hari ini nak tunjuk saja perbezaan antara CR-V yang lama dan ini JQ, sama ada dia merupakan satu upgrade untuk anda atau tidak. So dia punya finishing, dia punya start stop button, semua lebih moden, lebih cantik. Dia punya finishing di sini nampak lebih up, gaya lebih moden lah. And then dia ada sound system Sony, and then dia punya glove box biasa je, hard plastik. Okey, dan anda dapat yang ini Okey, dia ada 2 tindih, 1 dan 2. Bila kita tengok ke dalam, anda boleh pegang, ada aircon boy. So anda boleh letaklah minuman ke coklat janganlah, tapi boleh. Kalau dah pergi Langkawi beli coklat balik, masuk sini boleh. Dan kereta ni sangat-sangat unik ialah dia ada satu tissue box. Anda boleh masukkan kotak tisu So kalau nak beli tisu tu kau kena pergi kat Shopee lah. Ada tisu yang khas macam ni. Kalau tidak pun beli cincai-cincai yang 20 paket berapa ringgit tu, letak je. So dia masuk dari jari Angka, boleh nampak. Masuk sini dia ada satu satu tempat lah. Okey, yang ini dia punya kompartmen atas. Dan maka anda punya glove box, anda punya center console menjadi satu peti sejuk. Dia bukan sejuk sangat, tapi bolehlah keep cool.
dia pun ada wireless charger dengan air cool. So teknologi orang muda sekarang semua dah main handphone yang wireless charger, betul tak? And then dia tambahan lagi, anda dapat sunroof, panoramik sebenarnya. So kalau yang korang yang muda tu nak take away ke apa ke, boleh bawa tengok bintang, betul tak? Dan dia punya sunroof boleh buka. Yang ni tinta gelap, kita test drive, dia tinta gelap. So flexibility lah anda dapat. Kalau bawa anak-anak, boleh keluar kepala masa jalan-jalan kat jalan kecil lah, jalan besar jangan, nanti kepala hilang. So very nice and it's an upgrade dari segi teknologi, dari segi ambient lighting, penampilan, heads-up display, TPMS, peti sejuk. So banyak barang yang anda boleh upgrade. Dan kalau anda bukan seorang yang selalu pergi tempat-tempat yang macam off-road, anda pergi tempat yang banjir dan lain-lain, two-wheel drive sudah cukup. Two-wheel drive dah cukup. 138 anda kalau trade-in kereta Honda anda, kalau anda pandai 80 lebih ribu boleh dapat. Kalau tak pandai kena tipu dengan used car ya, 75 macam tu. So anda hanya kena bayar 70 lebih ribu sahaja untuk dapat kereta baru. So untuk dapat kereta baru, kalau korang datang ke Jeko Sri Damansara, dia orang akan buat secara bersih, tak ada melalui used car dealer, lebih senang dan anda boleh nego harga sedikit lah. Dia akan tunjukkan harga market price, harga semasa, anda boleh datang nego. Bagi tahu anda daripada I Love Melaka Cars, dia akan bagi special sikit. Kita tengok belakang pula. So kita ke belakang. So ini belakang dia. Apa yang anda dapat kelebihan berbanding Honda CR-V, anda dapat satu barang di sini, dia ada 3 lampu tapi Uncle tak boleh demonstrasi di sini sebab tak ada motor di belakang. So bila dia macam ni bila anda duduk di belakang, di belakang pun anda dapat ambient lighting. So ahli keluarga pun rasalah kereta dah mewah. Hanya satu yang mangkuk ialah dia punya corong aircon satu je lah. So kau kena berebut lah. Kalau tidak, letak tengah, face to up, okey juga. So dia ada ambient lighting, dan di sini dia ada 3 ataupun 2, Angka dah lupa ada isyarat ataupun amaran lampu. Lampu apa? DOW. DOW tu apa? Door opening warning. Masa anda nak buka, terutamanya untuk kanak-kanak, dia buka, kalau ada motor datang, lampu akan berkelip-kelip di sini. Pergi tengok video Jeko all wheel drive Uncle ada buat demonstrasi di tepi jalan. Masa tu boleh nampak, masa nak buka pintu ada motor, dia akan klip-klip supaya anda berhenti sekejap, supaya anda lari daripada bahaya lah. So tempat duduk dia serong sikit kalau berbanding dengan CR-V yang lama. Dari segi legroom, kau tengok depan ialah tempat Uncle dapat satu genggaman, dan kepala Uncle pun dapat satu genggaman, walaupun dia ada dia ada panoramic roof di atas. So boleh terima. Dia tidak sebesar CR-V yang lama di mana dia ada 1.5 ke 2 genggaman, tetapi dia punya floor pun almost flat, hampir rata. Tempat duduk okey lah, boleh dikatakan okey lah. Dan dia punya sini ada satu armrest dengan 2 cup holder. Apa lagi, tempat lampu dan tingkap di belakang. Semua lebih kurang macam Honda CR-V yang lama, tetapi anda dapat nafas moden. So adakah ini satu upgrade daripada CR-V? Mesti. Ini satu terutamanya upgrade dari segi teknologi. Kau tengok dia punya screen, reverse
Kamera sangat-sangat penting. Reverse camera di CR-V yang lama memang terlalu kecil. Dan dia ada heads up display, dan dia ada Android Auto, Apple CarPlay, dan dia memberi satu nafas baru dari segi design. Keluasan boot macam mana? Kalau kita nak bandingkan keluasan boot untuk kereta ni berbanding, kau tengok belakang dia memang cantik lah. Belakang dia memang cantik. So kalau keluasan boot dia kalah sikit lah pada CR-V. Dia kalah sikit. Ini 475 liter. Kalau anda beli spek PHEV, anda dapat 500 liter. Boleh nampak lantai boot dia lebih tinggi sikit. So dia punya kiri ke kanan pun ada sempit sedikit berbanding CR-V. Tayar yang full size, tayar full size. So ya, itu dah. Itu saja perbandingan kita. Yang ini dapat track lah. Anda ada kelebihan track. So CR-V yang lama tak ada track, anda dapat power boot sama. Tapi kereta ni datang dengan all wheel drive. Itu kelebihan. Kalau anda beli two wheel tak ada all wheel drive lah. Kalau anda nak lebih mencengkam, beli yang all wheel drive 10,000 lebih. Dapat tayar apa? Tayar GT GT Comfort 225. Saiz tayar 235 50R19. So tengok dia punya depan, anda dapat muka depan yang begitu handsome sekali macam Uncle. Ada ke? Uncle tak begitu 4 segi lah. So kereta yang identitinya memang daripada jauh orang dah kenal dah dengan dia punya checkered flag light. So dia punya design hampir-hampir Range Rover dan lain-lain. Merupakan salah sebuah kereta yang anda boleh pertimbangkan untuk upgrade lah daripada CR-V yang lama. So itu saja sembang-sembang kita. Jumpa lagi di video akan datang. Angka akan tunjuk lagi kereta yang mungkin anda boleh upgrade. Salah satunya ialah yang itulah. Iaitu Omoda C9 Omoda C9. Okey, Angka dah dapat dia punya TPMS. Boleh nampak tire pressure monitoring system. Dia tunjuk apakah suhu pada tayar anda 51 darjah Celsius. Apakah tekanan tayar 35 PSI. Okey, apa lagi? Tak ada. Dia tak ada traffic. Sekarang tak boleh masuk traffic jam assist. Apa lagi yang ada? IFC, fuel consumption lah tu. Apa lagi? After the start dia akan tunjuk average, trip meter dan lain-lain. Apa lagi dia tak tunjuk? Tak ada lagi. Okey, itu je. Okey, 23 km. Average speed, average fuel economy 7.5 km per liter. Ini dalam keadaan traffic jam lah. Dalam keadaan traffic jam. So 3 barang di sebelah kiri. Navigation pun boleh tunjuk, boy. Okey, Uncle zoom Uncle zoom. Korang tak tahu apa Uncle yang cakap ni. Meletih je. Okey. Tengok tengok. Okey, no navigation data. Kalau kita masuk map, dia akan tunjuk. Apa lagi? Yang ni tak tahu apa. Yang 3 segi tu tak tahu apa. So ini Uncle kena ambil kereta, pinjam kereta beberapa hari. Okay, and then sebelah kanan pun ada tahu. Sebelah kanan dia ada music. Sebelah kanan ada apa? Oh, tak ada, music je. Okey, kita test sound system. Alamak, tak ada bunyi pun. Okey, tak ada. Ini orang dah connect dia punya phone lah. Okey, so dalaman dia ada navigation, ada music, turbo dock. Okay, dia menggunakan ini navigation dalam kereta. Navigation dalam kereta. So ini dia punya radio. Ada ke bunyi? Wow. Boleh tahan juga, tak kalah orang. Ada phone. Okay. Vehicle center. Tengok dia punya Bluetooth, device name. Okey, anda boleh control banyak-banyak barang di sini lah. So pergi tengok Uncle punya video di mana Uncle tunjuk dia punya yang ini pada waktu malam. Alright, dia ada 3 warna di sini, warna hitam, warna putih
dan juga warna Moonlight Silver Moonlight Silver. So anda boleh tengok daripada tepi apakah rupa yang Moonlight Silver ni ialah PHEV. So dia dapat bumbung berwarna hitam dan rim macam ni, rim aerodynamic. Tapi dia punya Moonstone Silver memang cantik lah, dalam bawah matahari boleh nampak warna biru, warna emas sedikit, warna putih dia pearl lah, pearl metallic, boleh nampak pearl metallic. Dan kalau spek biasa all-wheel drive semua warna satu body color je, hanya PHEV yang dapat bumbung berwarna lain. Dan warna hitam memang gangster lah. Tengok mana yang anda suka, bagi tahu kita.